السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kita sambung pembacaan kitab Fiqhus Sirah jilid yang pertama, bab yang ke-6 di dalam tajuk besarnya perjuangan berdarah. Tajuk kecilnya pasukan-pasukan tentera. Ujung dah ni, ujung habislah malam ni habis. Jadi kita sambung jilid yang kedua. Bab ni adalah muqaddimah kepada siri-siri peperangan di dalam Islam, khususnya yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan peperangan Badar, Uhud dan seterusnya, sehinggalah kepada pembukaan kota Makkah, sehinggalah kepada peperangan Hunain dan selainnya. Baik, pada siri yang lepas, sesi yang lepas, kita baca dan kita bincangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan-pasukan risik ataupun pasukan-pasukan peninjau untuk berjalan di sempadan Madinah ataupun di padang-padang pasir di kawasan Madinah itu, untuk melihat pergerakan musuh-musuh Islam, khususnya musyrikin Makkah, yang memang tidak pernah berhenti dalam daya usaha mereka untuk melenyapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebablah, dan sebab yang utamanya adalah dendam kesumat yang tidak pernah sudah. Kita dah baca di antara beberapa perkara, 7 perkara yang dinyatakan. Kemudian apa hikmah Nabi menghantar pasukan tentera ni? Tuan Syekh kita letakkan 2. Yang pertama kita dah baca dah, untuk memberi isyarat kepada orang musyrikin dan Yahudi yang berada di Madinah bahawa orang Islam sekarang kuat. Islam yang ada hari ini bukan yang macam yang kamu kenal di Mekah dulu. Hari ini lain. Dia dah ada satu organisasi yang lebih tersusun, bermula daripada struktur pentadbirannya di kota Madinah, yang sudah tentulah ketuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lajnah-lajnahnya, maknanya ada portfolio tertentu. Bahkan sudah ada ketumbukan tentera untuk menjaga keamanan kota Madinah, yang mana Islam adalah pemerintah pada ketika itu. Satu. Hikmah yang kedua, kita tengok apa yang nak kita tengok, apa yang berlaku di zaman Nabi. Adakah ianya berakhir di situ, ataupun kisah itu berterusan sehingga sampai bila-bila, sampai ke hari ini? Ada tak relate dia tu, kan? Hikmah yang kedua, penghantaran pasukan-pasukan tentera tersebut adalah untuk memberi amaran kepada kaum Quraisy
tentang akibat tindakan melulu mereka. Jadi Nabi hantar pasukan resik ni nak bagi satu warning kepada musyrikin Makkah. Kamu tak boleh dah nak melulu macam dulu, kan? Dulu kalau rasa nak buh pelempang je, rasa nak pijak, rasa nak seret, rasa nak halau, bahkan rasa nak bunuh macam bunuh anak ayam je, kan? Sebab pada ketika itu tidak ada pembela, tidak ada kekuatan, kan? Melainkan berada di dalam keadaan lemah Islam pada ketika itu. Jadi sekarang ni kamu jangan cari pasal. Itu yang Nabi nak, mesej yang Nabi nak sampaikan. Jangan cari pasal. Belum cuba belum tahu. Cerita yang dulu tu dululah, kan? Hari ni kalau nak tahu langit tinggi rendah, cuba dululah tengok. Apa yang berlaku hari ni? Cerita 20 ataupun 30 tahun dulu, ketika perang antara Iran dengan Iraq, kan? Terlalu banyak kelemahan yang terlihat di kalangan negara teluk ini. Iran pada ketika itu tak ada apa benda pun, kan? Jadi laknatullah Israel dengan Amerika ni, dia masih lagi duk menyangka Iran yang 20 tahun dulu. Jadi dia cuba. Bila dia cuba, rupanya tak habis makan. Tak habis makan, kan? Lepas postpone. Hari ni umum nak hancurkan Iran keseluruhannya sampai kembali ke zaman batu. Petang tu umum gencatan senjata, kan? 2 hari lepas, masa sudah terlalu suntuk. Iran tidak ada pilihan melainkan sign sahaja perjanjian damai itu. Jika tidak berlaku begitu, Iran akan hancur dalam masa 1 malam. Pagi tadi buat kenyataan, gencatan senjata dilanjutkan. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Sebelum ni dia tak tahu. Dia kata Iran ni senang je, sedek. Iran ni tak ada masalah pun, kan? Dan psikologi Iran ni, tuan-tuan nampak dah hebat psikologi pemerintah dia. Dia kata kalau nak teruskan perang, ahlan, dipersilakan, dia kata. Sebab kami nak habis stok lama ni. Nak habis stok lama yang tak berapa canggih ni, dia kata. Stok baru yang canggih ni ada dalam simpanan untuk digunakan perang selama 10 tahun tanpa henti. Agak-agak kalau dengar tu macam mana rasa dalam perut, kan? Stok lama ke bah? Tak canggih ke bah? Dengan 15 Mach kelajuan tu, Tomahawk tu 2 atau 3 Mach sahaja kelajuannya, kan? Jangan cerita bab istilah perang, selagi semua tak faham. Sebab saya pun tak faham, kan? Kita boleh cerita je lah, kan? Ni zaman Nabi berlaku dah benda ni. Nabi kata tunjuk sikit. Ini cerita bukan orang-orang Islam yang dulu, yang kat Mekah dulu. Macam itulah keadaan dia. Kaum Quraisy telah dan sentiasa memerangi Islam. Samalah hari ni pun, kan? Yahudi dan Nasara dia takkan berhenti memerangi Islam. Mereka telah menyeksa orang-orang Islam di Makkah dan masih berdegil dengan kesesatan. Itulah keadaan dia, kan? Dia akan sentiasa berperanglah dengan Islam ni. Kenapa kalau cerita kita nak menghancurkan pusat yang membangunkan nuklear di Iran? Bahaya, dia kata. Habis kat Korea Utara tak pasal kita hancurkan, kan? Dia juga ada senjata nuklear. Israel tu bapak bagi segala senjata nuklear ada, apa pasal kita hancurkan? Sebab dia tak nak ada satu kuasa yang dia lihat, kuasa yang boleh orang nampak Islam kuat. Itu je sebab dia, kan? Dia bukan kira kau Syiah ke apa. Apa dia punya setiausaha pertahanan apa? John Hegeh apa namanya? Hegeh itulah nama, kan? Dia secara terang-terangan berulang kali dia sebut, dia kata kami serang Iran sebab dia negara Islam. Setiausaha pertahanan dia tu terang dia cakap sebab Iran tu negara Islam yang cuba membangunkan senjata berbahaya. Islam ni ganah, dia kata. Nampak? Dia bukan cerita sebab Iran tu Syiah, tak. Sebab Iran tu dia kata
adalah sebuah negara Islam. Kita berperang dengan negara Islam yang ada unsur pengganah. Clear lah kan? Mereka telah menyiksa orang-orang Islam di Mekah dan masih berdegil dengan kesesatan. Itulah dia kafir Quraisy ni. Mereka tidak membenarkan mana-mana penduduk Makkah menganut agama Islam. Mereka juga tidak mengizinkan agama suci ini mendapat watan baru di tempat lain. Tak apalah kan. Kalau tak bagi orang Mekah tu masuk Islam, Nabi pindah dah kan. Nabi dah berhijrah pun. Jadi apa masalah? Duduklah untuk kat Mekah tu kan. Orang yang kamu benci, orang yang kamu risau, orang yang kamu marah, orang yang kamu label dengan berbagai-bagai label yang tak elok, dah pun keluar daripada kota Mekah. Bahkan manusia yang paling kamu takut, Umar Al-Khattab, dah pun keluar daripada Mekah. Apa masalah lagi? Masalahnya dia tak nak Islam itu berkembang. Itu sebenarnya. Bukan sebab apa pun. Dia tak nak Islam itu dilihat betul. Dia tak nak dilihat Islam itu menjadi ikutan semua orang. Itu je sebab dia. Oleh yang demikian, Rasulullah SAW mahu memberikan isyarat kepada pemimpin Quraisy bahawa rancangan zalim ini akan mengundang padah. Kamu rancang, kami juga ada perancangan. Jangan duk pandang rendah sangatlah, nanti padah menimpa kan. Dan zaman mereka menindas kaum muslimin tanpa mendapat apa-apa balasan itu telah pun berlalu. Dulu bolehlah kan, kita baca sejarah siapa? Khabbab bin Al-Arad kan, keluarga Yasir, Sumayyah kan. Kita baca Bilal bin Rabah. Ini nama-nama besar di dalam sejarah pengembangan Islam. Sejarah tragis yang sangat sedih kalau kita baca. Inilah orang yang mula-mula menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cabaran mereka sangat dahsyat. Kan? Nabi nak tunjukkan pada mereka zaman itu rasanya dah berlalu kot. Hari ni cubalah tengok pegang seorang. Cubalah kamu masuk ke Madinah ni pegang seorang. Buat macam mana kamu buat macam di Mekah dulu. Nak tengok apa jadi. Jadi Nabi nak sampaikan begitu. Orientalis Barat, Orientalis biasalah pemikiran dia kan, memandang kepada pasukan-pasukan tentera ini sebagai perompak jalanan. Itu cara pemikiran Orientalis. Pandangan ini menggambarkan dendam kesumat yang membutakan mata untuk melihat kebenaran dan yang memberikan peluang kepada hawa nafsu untuk bercakap dan menjatuhkan hukuman semahu-mahunya. Memanglah kalau baca tulisan Orientalis Barat, tak adalah yang istimewanya Islam ni kan. Perjuangan Nabi dan para sahabat itu tak nampak hebat pun, tak nampaklah cantiknya, tak nampaklah gigihnya, tak nampaklah cemerlang dan gemilangnya, tak nampaklah berjayanya, sebab gambaran yang diberi adalah negatif. Gambarannya sangat buruk kan. Jadi itulah kerja kafir ni daripada dulu sampai hari ni. Gambaran yang dibagi kepada seluruh alam ni, Islam ni jahat. Kalau sebut pengganah Islam kan, sebut pengganah Islam bila ditanamkan macam tu dalam kepala otak manusia ni, lama-lama bertahun-tahun, berpuluhan tahun ditanam macam tu, akhirnya orang percaya. Di kalangan dia memanglah percaya kan, di kalangan orang Islam pula percaya, geng-geng liberal semua ni kan, dia percaya benda-benda macam ni kan. Jadi inilah jahatnya kuasa-kuasa kufar ini kalau mereka berada di atas. Jadi Orientalis ni itulah pandangan dia macam itulah, bukan boleh pakai kan. Pandangan Orientalis yang berniat jahat ini mengingatkan saya, ni cerita Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia cerita balik. Dia teringat kepada suatu cerita tentang usaha Inggeris mematahkan pemberontakan rakyat Kenya yang menuntut kemerdekaan tanah air mereka dan berusaha menghalau penjajah asing. Kita baca bumi Afrika yang dijajah tu kan. Jadi kalau kita baca sejarah Kenya ni panjang lah. Dia nak menghalau penjajah keluar daripada negara dia. Dia nak memerintah negara dia sendiri. Macam cerita kita lah kan, Mak Kilau, Mak Raja Lela, Tok Janggut, semua tu macam tu lah lebih kurang. Seorang tentera Inggeris, kepala dia lah, kepala tentera Inggeris ni, berkata kepada kawannya tentang orang-orang Afrika itu. Dia kata apa? Orang Inggeris ni kata apa? Penjajah ni,
mereka adalah haiwan buas. Nampak? Bayangkan jika salah seorang daripada mereka menggigit aku ketika aku hendak membunuhnya. Persepsi negatif tu dia tanam dalam kepala otak di kalangan mereka. Orang-orang Kenya ni ganas, jahat, macam harimau ni kata. Ui, tak boleh berurusan dengan puak-puak ni. Padahal yang menjajah tanah air orang tu dia lah. Yang ganas, yang buas tu siapa? Dia lah sebenarnya, kan? Tapi dia tak bagi gambaran sebaliknya. Sesungguhnya lawak sebegini menggambarkan pemikiran golongan orientalis yang memihak kepada penduduk Makkah serta menyalahkan agama Islam dan para penganutnya. Inilah yang disyarahkan oleh para orientalis kalau nak cerita tentang sirah nabawiyah. Itu sebab jangan terpengaruh. Dia ada hujah dia ada hadis dia. Puak-puak ni jangan main, handal dah. Jadi kalau kita tak dapat membezakan sejarah yang ori dengan syarah para orientalis barat, kita akan kecundang. Jadi bacalah sirah-sirah yang betul, yang mengajak kita untuk mengimbau balik sejarah perjuangan Nabi SAW dengan para sahabat, sehinggalah ke saat ini begitulah lumrah ataupun rutin perjuangannya memang begitu. Akan ada cabaran, akan ada dugaan, akan ada fitnah, mihnah dan tribulasi. Itu biasa berlaku dalam mana-mana perjuangan nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis yang tu. Pasal ketiga, nak bawa kepada peperangan Badar lah ni. Pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah, bulan Rajab tahun kedua Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abdullah bin Jahshin. Kalau dalam Rumi ditulis Abdullah bin Jahsi. Yang sebenarnya yang jauh itu Abdullah ibnu Jahshin radhiyallahu an, mengetuai satu pasukan tentera yang terdiri daripada sekumpulan muhajirin. Kan nampak tak? Nabi bagi tahu Abdullah bin Jahsin, kamu bawa orang-orang muhajirin. Kenapa bawa orang muhajirin, tak bawa orang ansar sekali? Sebab cerita dia, orang muhajirin ni dia kenal lah siapa yang dia nak jumpa tu nanti. Tapi Nabi rahsiakan. Tengok sebelah ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam menulis satu surat dan mengarahkan Abdullah agar tidak membuka surat itu kecuali selepas 2 hari perjalanan. Nabi bagi surat kepada Abdullah bin Jahshin. Nabi kata, kamu jangan buka surat ni. Dah 2 hari perjalanan baru buka. Nabi dah boleh jangka lah 2 hari itu sampai ke mana perjalanan tu kan. Di zaman itu, kalau hari ni kita boleh agak lah, kalau 2 hari perjalanan dengan kenderaan apa, motor contohnya, kereta, bas ke, kereta api ke, sejarak mana kita sampai. Nabi tak tahulah masa tu kan. Nabi kata 2 hari perjalanan baru buka. Apabila membaca kandungannya dan memahami arahan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surat itu, beliau hendaklah melaksanakannya tanpa memaksa sesiapa pun yang bersamanya untuk terus bersama beliau. Nabi kata, kau ambil surat ni, jangan buka, aku dah tulis dalam dia beberapa perkara, lepas 2 hari baru buka. Seandainya kamu buka, di dalam itu adalah satu arahan, kata Nabi, kamu kena buat sesuatu yang mungkin orang tak suka. Jadi waktu tu bagi tahu semua yang ikut kamu ni apa yang aku sampaikan dalam surat ni. Jangan paksa mereka untuk ikut apa yang tercatat. Pulanglah kepada mereka. Abdullah radhiyallahu anhu pun berjalan. Kemudian beliau membaca surat baginda sallallahu alaihi wasallam selepas 2 hari. Lepas 2 hari dia pun buka lah. Tak sabar ni kan, buka lepas 2 hari buka. Di dalamnya tertulis, teruskan perjalananmu sehingga engkau singgah di Nakhlah di antara Makkah dan Taif. Nampak tak? Tuan-tuan naik bas daripada Mekah nak pergi ke Taif. Nampak kan? Signboard atas jalan tu dia tulis situ Nakhlah. Bukan tepi jalan tu, kena keluar lah, kena keluar simpang.
Dia tulis tu keluar ke Nakhlah. Nabi sebut sampai ke Nakhlah, singgah di sana. Di sana nanti hendaklah kamu mengintip gerak-gerik Quraisy dan dapatkan berita tentang mereka. Nabi kata tengok puak-puak ni apa dia buat. Sebab Nabi tahu bila Nabi berhijrah ke Madinah dengan orang-orang muhajirin dengan sehelai sepinggang, habis semua harta benda sahabat yang duduk di Mekah tu dilelong, di faraidnya sama dia. Di faraidnya dia bawa peniaga lah. Dia bawa pergi ke Syria, dia bawa pergi ke Yaman, bawa pergi, semualah dia bawa. Bukan harta benda dia pun, kan? Jadi Nabi kata sampai di Nakhlah. Nakhlah tu laluan, memang laluan penting. Kamu tengok puak-puak Quraisy ni. Itu sebab Nabi hantar Abdullah bin Jahshin dengan orang-orang muhajirin. Sebab orang Ansar dia tak kenal lah, mana dia kenal, kan? Macam kita orang-orang dusun setia, kan? Kita kenal orang dusun setia ni, orang jiran-jiran ni kita kenal lah seorang berdua, kan? Tapi orang taman kita memang kenal lah, kan? Tengok, begitulah Nabi hantarlah orang di kalangan muhajirin. Dia tengok belakang, mana dia tahu tak? Tu siapa, kan? Macam tu. Abdullah radhiyallahu anhu pun berkata, baiklah aku patuh dan taat, sambil memaklumkan dengan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada teman-temannya seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk memaksa sesiapa pun daripada kalangan kamu supaya mengikut aku. Aku ni surat yang Nabi tulis ni, aku baca sekarang ni, dengar elok-eloklah. Nabi dah larang aku untuk paksa kamu semua ni untuk ikut apa yang aku sampaikan. Oleh itu, kata Abdullah bin Jahshin, sesiapa yang mahu mati syahid, ayat power kan, ayat tu pun dah power dah. Dia kata tak nak ikut tak apa, tapi kalau nak mati syahid, dengar nak mati syahid, sahabat ni bila dengar nak mati syahid ni, dia punya seronok tu kan. Begitulah penduduk Palestin tu, bila dengar je ada anak dia syahid, suami dia syahid, ceria muka dia. Tu tahap keimanan mereka. Sesiapa yang mahu mati syahid, hendaklah dia bertolak bersamaku. Sesiapa yang tidak mahu, bolehlah dia pulang. Kata Abdullah bin Jahshin, kita nak berdepan dengan puak-puak yang kita tahulah mereka ni siapa, garang-garang puak ni kita pun tahu, taiko-taiko belaka kan, hidup belaka masa tu. Segala Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf ni semua ada lagi. Jadi kalau nak berdepan dengan puak ni, kemudian kalau kita jadi apa-apa, mati syahid lah kita. Ataupun kalau nak selamat, tak nak terlibat dengan konflik, tak terlibat dengan pergeseran dan sebagainya, baliklah ke Madinah, kan? Tiada siapa pun yang mahu menarik diri. Tu dah, nampak tak iman dia? Iman generasi awal, manusia hebat yang hidup di sekeliling Nabi. Itulah dia jenis manusia yang hidup di sekeliling Nabi tu, yang kita dah baca sebelum ni. Manusia hebat ni kan. Cuma unta yang ditunggang bergili-gili oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma telah terlepas lari. Lalu mereka berdua sibuk mencarinya. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan nama kecil. Utbah bin Ghazwan ni pun bukan nama kecil, nama besar. Buka dalam kitab Hayatus Sahabah, kita akan jumpa dengan nama-nama ni. Dua orang ni dia jadi kelang kabut sikit. Unta hilang. Kan? Unta seekor gilir. Sebatu kau naik, lepas tu aku turun, kau naik pula sebatu. Macam tu lah cara perjalanannya. Bukan ada banyak kenderaan kan. Dia tak balik pun, dia cari unta. Abdullah radhiyallahu an dan teman-temannya meneruskan perjalanan sehingga singgah di Nakhlah. Nanti pergi singgah di Nakhlah. Ambil mood kat situ. Kan ada sunnahnya di situ. Bukan singgah saja-saja. Sebab itu adalah arahan Nabi. Bila arahan Nabi kita pergi dapat pahala. Itu ya, senang dapat pahala ni kan. Kemudian satu kafilah dagangan Quraisy lalu di kawasan itu. Lantas mereka diserang oleh Abdullah dan rakan-rakannya. Nampak konflik tu. Konflik tu tak bermula di situ. Abdullah kata, dah jumpa, apa simpan lagi, duk geram lama lah kan. Duk geram lama lah kan, bertahun-tahun kena dulu kan. Ni peluang lah, dia kata. Jumpa je, seorang kata.
Seorang tu sebab Negeri Sembilan kalah perang kan. Seorang dia pergi, yang lain untuk ni. Tembak dia penjajah British, habis mati kan. Arahan kena betul. Dalam perang saya ingatkan orang Negeri Sembilan, jangan guna bahasa negeri, guna bahasa buku kan. Serang. Kalau seorang, jahanam hidup kan, habis semua. Baik. Jadi serang. Abdullah bin Jahshin serang. Dalam pertempuran ini, Amr bin Al-Hadrami terbunuh dan 2 orang lelaki musyrik ditawan. Kira-kira tu berlaku peperangan, pertempuran, pergaduhan lah, bukan perang lagi. Berlaku pertemuan tu, ada yang mati, kemudian ada yang ditawan. Kemudian Abdullah bin Jahshin kembali ke Madinah bersama kafilah dan 2 orang tawanan tersebut. Selesailah cerita masa tu. Bukan nak perang pun kan, cerita gocoh sikit balik. Baik. Nampaknya pertempuran ini berlaku pada akhir bulan Rejab. Nampak? Masih dalam bulan Rejab kan? Apa maknanya tu? Iaitu pada bulan haram yang diharamkan berperang padanya. Ini bukan cerita bulan haram perang ni dipegang oleh orang Islam. Orang Arab ni pegang tu. Bulan Rejab tu, bulan haram perang tu dipegang. Kafir Quraisy dipegang tu. Apabila pasukan tentera itu sampai di Madinah, baliklah. Dah habis cerita tadi, baliklah ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Nabi macam ada sedikit kecewa. Nabi ada sedikit kecewa dengan Abdullah bin Jahshin. Apa kata Nabi? Aku tidak suruh kamu berperang pada bulan haram. Baginda SAW juga tidak melakukan apa-apa dengan kafilah dan 2 orang tawanan itu. Nabi kata, aku suruh kamu pergi intai, bukan suruh bodoh. Yang kau bodoh tak apa pasal. Ni kan bulan haram, tak boleh perang. Yang kau perang apa pasal? Kan? Hamba Allah ni balik bangga kan. Ni dah 2 orang melaun ni dah dapat dah. Inilah dah. Salah 2 orang antara yang ramai tu. Nabi kata dengan Abdullah, kamu pergi berperang buat apa? Ni bulan Rajab, mana boleh perang? Haram kan? Itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang kafir punya peranan. Apa disebut? Kaum musyrikin mengambil peluang daripada peristiwa yang berlaku untuk menuduh orang-orang Islam menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan tu dia pegang pada hukum. Dia kafir ni, dia kata nampak tak perangai orang Islam ni, Allah sendiri haramkan perang dalam bulan Rejab. Itu yang dibuatnya. Dan dah khabar, dah tak boleh pakai puak ni. Dia buat cerita di Mekah. Dah lama khabar kan, tak percaya. Ni tu dah kono mana. Dia seolah-olah dialah pejuang hukum ni. Dialah yang berpegang kepada apa yang Allah perintah ni. Dia kata orang Islam ni, apa yang Tuhan dia suruh pun dia langgar je. Dia tak ikut. Nampak alim sungguh kan. Macam tu lah sekarang pun kan. Time kono kat batang hidung dia kan. Masa itulah dia main peranan kan. Masa tu dia dah seronok sangat. Dapat buah tanggung ni kan. Dia seronok lah. Banyaklah cakap-cakap yang timbul tentang peristiwa tersebut. Sebab apa dia berani cakap macam tu? Sebab dia tahu tawanan yang 2 orang tu, dia kata Muhammad tak usik pun. Tawanan tu Muhammad tak usik pun. Sah-sah orang-orang dia ni melanggar arahan. Bagaimana pengaruh Muhammad ni sebenarnya tak ada pun. Dia kata. Cakap dia, orang dia melanggar je. Nampak? Dia dah mula buat cerita kan. Dah jadi cakap-cakap. Sehingga turun wahyu yang menamatkan cakap-cakap itu. Nabi pun dah jadi confused bila jadi macam tu. Yang Mekah pula lebih-lebih seronok lah kan. Yang Mekah tu yang nak serang kita ni, yang duk penaya ke orang Islam puluhan tahun ni, tiba-tiba pula boleh mengangkat
larangan Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang sangat penting. Oi, kacau ni kata Nabi kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab bagi pihak Nabi. Wahyu turun untuk menamatkan cakap-cakap itu dan menyokong tindakan Abdullah radhiyallahu anhu. Nampak? Allah nak cerita ni, salah ke tindakan Abdullah bin Jahsh ni? Ni dia. Apa yang dibuat oleh Abdullah terhadap orang-orang musyrik. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Clear. Surah Al-Baqarah ayat 217. Allah perintahkan kepada Jibril jawab apa yang Muhammad tengah duk confuse tu. Ni dia jawapannya. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Allah kata mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang pada bulan haram. Kan? Katakanlah, qul, peperangan pada bulan itu adalah satu dosa besar. Allah kata perang dalam bulan yang diharamkan itu, termasuk bulan Rajab itu, adalah haram dan berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalang manusia daripada jalan Allah, perbuatan kufur kepadanya, perbuatan menghalang orang beriman daripada Masjidil Haram dan mengusir penduduknya iaitu Nabi SAW dan para sahabatnya keluar dari situ, adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Hebat tak Quran ni? Hebat kan? Dikala orang-orang yang tidak beriman, bahkan musuh-musuh Islam, cuba nak menampakkan mereka ni suci, Allah bagi satu jawapan checkmate. Allah urut mula-mula tu. Allah urut mula-mula. Adapun perang dari bulan haram tu dosa besar, Allah kata. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada tu lagi. Kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu halang orang masuk ke Masjidil Haram untuk beribadah. Bahkan orang yang aku lantik sebagai Rasul, kamu halau keluar daripada kota Mekah. Itu lagi besar salahnya Allah sebut. Perbuatan syirik yang kamu lakukan wahai kaum musyrikin lebih besar dosanya daripada perbuatan membunuh. Tu dah. Nampak tak? Tuan-tuan, sahabat Abdullah bin Jahsh ni sahabat. Turunnya ayat ini kerana Abdullah bin Jahsh. Jadi agak-agak kedudukan sahabat ni macam mana tuan-tuan? Kan? Jangan ceritalah kata sahabat Nabi je, bukan Nabi. Tak ada istilah sahabat Nabi je. Tak ada. Nabi kata kalau kamu menghina salah seorang sahabat aku, sama kamu menghina batang tubuh aku. Hebat yang nama sahabat ni, bukan calang-calang manusia, kan? Sebab apa? Abdullah bin Jahsh rasa sedih. Dia datang murung, dia rasa sayu, dia rasa pedih, dia rasa bersalah, dia rasa kecewa. Dia jadi tak darah ni, kan? Allah turun selamatkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi ni rasa-rasanya duduk di mana tuan-tuan? Dah sah-sahlah tempat mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebatnya mereka, kan? Bila Allah dah jawab macam tu, sesungguhnya perkara yang dihebohkan oleh kaum musyrikin untuk menimbulkan keraguan tentang tindakan pasukan tentera itu tidak berasas langsung, tak ada asas pun. Kamu bukan bertuhankan Allah pun. Sejak bila pula kamu beriman dengan Allah dan Muhammad? Kan? Kamu hanya ambil kesempatan saja. Ini kerana segala perkara suci yang dihormati telah pun mereka cerobohi dalam memerangi Islam dan menindas para penganutnya. Itu kan? Mengharapkan suatu kuasa kufar bangun untuk membela Islam ke atas kufar yang lain adalah suatu kebodohan, kan? Bila Amerika laknatullah dengan Israel haram ni memerangi orang Islam, terutamanya Palestin tu bertahun-tahun, kita nak cerita apa? Rusia tak nak pula tolong, kan?
China tak nak pula lepaskan satu peluru pandu, Korea Utara. Mereka juga kuasa kufar. Kuat macam mana pun mereka tidak bertuhankan Allah Ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah. Apa yang kita harapkan daripada mereka? Samalah macam cerita ni. Baik juga orang Mekah ni kan, sebab dia tahu bulan Rejab tu haram perang kan. Tapi itulah sahabat Nabi ni gopoh. Kan? Allah jawab. Tak gopoh, Allah kata. Tak gopoh, betul lah yang dia buat tu. Kan? Jadi kalau kita orang Islam ni, haraplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghantar sebilangan kecil orang Islam yang berani untuk bertindak ke atas kuasa-kuasa kufar ini, golongan-golongan mustakbirin ni, kita bersetujulah dengan mereka. Kan, semoga satu hari nanti Islam berada di puncaknya. Apakah pula yang tiba-tiba sahaja telah mengembalikan kehormatan perkara-perkara itu sehingga pencerobohannya dianggap aib dan keji? Tidakkah orang-orang Islam pernah tinggal di tanah suci Mekah ketika dibuat keputusan untuk membunuh Nabi SAW dan merampas harta benda mereka? Dulu ni Muhammad ni duduk kat Mekah sama dengan kamu. Kamu kira kan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah apa semua? Kamu kira? Kamu tak kira pun. 24 jam kerja kamu, kerja nak menjahanamkan risalah dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Kamu cari orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad, kamu seksa, kamu kejar, kamu bunuh, kamu halau, semua benda kamu buat. Takkan tiba-tiba sekarang kamu nak mengatakan apa yang Abdullah bin Jahshim buat tu jahat? Kan, itulah cerita dia. Tetapi di kalangan manusia ada yang mengangkat undang-undang ke langit. Kata Syekh kita, di kalangan manusia ni ada manusia yang mengangkat undang-undang ke langit ketika ia menguntungkan mereka. Sedap punya ayat dia kan. Tetapi apabila melihat kepentingan mereka terancam dengan undang-undang yang menentangnya, mereka meruntuhkan semua undang-undang dan perlembagaan. Itulah perangai hari ni kan. Perangai hari ni macam itulah kan. Di mana-mana berlaku benda macam ni. Jadi undang-undang yang diraikan di sisi mereka sebenarnya hanyalah berdasarkan kepentingan peribadi sahaja. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan bahawa orang-orang musyrikin tidak terhalang oleh mana-mana bulan haram atau tanah haram untuk meneruskan rancangan asal mereka, iaitu untuk menghapuskan orang Islam sehingga agama Islam tidak akan tertegak sama sekali. Allah dah bagi warning awal lagi dah. Puak ni bukan ada bulan haram, bukan ada tanah haram. Dia pakai tu tanah haram, bulan haram tu bila dia rasa dia untung lah. Bila dia rasa dia tak boleh menang, dia balutnya kan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Surah Al-Baqarah ayat 217. Mereka, yakni orang-orang kafir, sentiasa memerangi kamu sehingga mereka dapat mengeluarkan kamu daripada agama kamu kepada kekufuran jika mereka mampu. Allah warning lama dah kan. Kalau namanya kafir, bila pula dia nak redha dengan kita kan? Kalau dia tunjuk baik itu, ada sesuatu lah yang dia nak daripada kita kan. Itulah dah. Tapi orang Islam tak sedar benda tu kan. Tu yang kita tengok hidup berlaku kat Timur Tengah tu macam tu lah kan. Pemimpin Islam itu semua je lah dibeli sebab ada kepentingan dari pihak orang-orang jahat ni. Dia main ikut je. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran kepada kaum muslimin agar tidak mengalah kepada kuasa-kuasa jahat ini serta tidak mencuaikan iman yang menjadi asas kemuliaan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini semua ayat 217 surah Al-Baqarah yang Allah sebut ni. Ini sambung-sambung ayat. Sesiapa di antara kamu murtad daripada agamanya, Allah sebut وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ. Sesiapa yang murtad daripada agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka amalan-amalan baik mereka itu terbatal dan sia-sia di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min zalik.
Mereka itulah ahli neraka dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Jelaslah Allah sebutkan. Kamu Islam dah, tiba-tiba kamu boleh dibeli, apa pasal? Kamu kata kamu orang Islam, kamu menjaga 2 tanah haram, kamu kata kamulah pemimpin sebuah negara Islam yang besar, yang kaya raya. Tiba-tiba kamu boleh bersekongkol dengan ketua bagi segala kafir untuk menjahanamkan negara Islam. Kamu nak duduk kat mana? Allah tanya. Allah sebut wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Takkan tak faham Arab, pemimpin Arab kan? Takkan tak faham Quran. Dia faham, tapi dunia telah menggelapkan mata dan hatinya. Jadilah macam yang duk jadi hari ni kan. Allah kata bila kamu dah Islam, jangan kamu mati di dalam keadaan kafir. Sebab semua yang kamu sebut tentang kamu Islam tu hancur binasa, tak guna sikit pun. Al-Quran telah memuji tindakan Abdullah dan rakan-rakannya. Allah puji tindakan Abdullah bin Jahshin dengan kawan-kawannya. Mereka telah melaksanakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amanah dan berani. Mereka juga masuk jauh ke dalam kawasan musuh dalam keadaan terdedah kepada risiko terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara sukarela tanpa apa-apa paksaan. Ni panjanglah cerita nanti dalam bab Badar tu nanti kita akan baca. Lantaran itu bagaimanakah mereka boleh dibalas dengan celaan dan ancaman? Takkanlah nak marah pula kan. Nabi pun tak marah, cuma Nabi tanya pasal apa kamu perang, aku bukan suruh perang. Begitulah Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Al-Baqarah 218 sambung yang 217 tu tadi kan. Tuan boleh tengok dalam tafsir. Banyak kisah ni. Ayat Al-Quran yang turun mengenai tindakan pasukan Abdullah radhiyallahu anhu tersebut sedikit pun tidak berlembut terhadap kaum musyrikin yang melampaui batas. Ini meninggalkan kesan mendalam kepada kaum muslimin dan musuh mereka. Bila turun ayat tu, semua yang mula-mula tadi berasa nak marah dengan Abdullah bin Jahshin, kau ni apa masalah kau kan? Nabi tak suruh kau orang, kau ni cari pasal betul lah kan. Jobor betul kau ni kan. Itulah kan. Kalau orang Madinah tu pandai cakap bismillah lah kan. Dia tak pandai rasanya. Terpebondo orang tahan. Semoga betul kau ni kan. Allah bela Abdullah bin Jahshin dengan rakan-rakannya dengan tegas, kata kafir ni memang teruk, mana boleh bagi muka dekat dia, ada peluang balon bunuhnya. Kafir yang ni lah dalam kisah Ghazwah Badar ni kan. Kafir masa tu kan, kafir masa ni boleh buat, boleh, wajib. Kalau jumpa puak-puak Yahudi laknatullah yang menyerang Palestin bersama tu, wajib kita berperang dengan mereka kan, sebab mereka sah-sah menentang agama kan. Kebanyakan mereka yang terlibat dalam pasukan-pasukan tentera yang lalu terdiri daripada kalangan muhajirin. Selepas itu pasukan-pasukan tentera yang dihantar mula terdiri daripada kalangan muhajirin dan ansar bersama-sama. Lepas itu sama-sama lah kan, bila wahyu dah turun. Semakin dirasai bahawa pertembungan yang dinanti-nantikan mungkin berpanjangan tempohnya dan besar kesannya, tetapi ia adalah pertembungan yang digalakkan dan diiringi dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertembungan yang Allah suruh. Cerita dia, lepas ni nak berlaku perang besar ni, Allah suruh. Yang tu. Penduduk Mekah mula merasai bahawa mereka akan dibalas dengan segala kejahatan yang telah atau akan mereka kerjakan. Mereka juga menyedari bahawa perdagangan mereka bersama pihak Syam mula berada di bawah kasihan belas orang Islam. Kan? Mula dah nampak dah hari, tak boleh main dah sekarang ni kan. Dia dah ada pasukan tentera, dia tak bawah macam ni kan. Demikianlah jurang di antara kedua-dua pihak semakin luas. Ketegangan di antara mereka juga mula bertambah, seolah-olah peristiwa-peristiwa tegang ini merupakan pendahuluan kepada satu peristiwa yang telah ditakdirkan, iaitu satu peristiwa yang berlaku selepas 1 bulan daripada peristiwa-peristiwa tegang tersebut. Dalam peristiwa ini takdir mempertemukan di antara pemuka-pemuka Mekah dengan manusia terbaik di Madinah,
dalam satu pertempuran yang tidak dirancang oleh mereka di Badar. Tu. Ditamatkan jilid 1 ini dengan perkataan Badar. Maka buat cantik nak bajet masa. Tuan-tuan kena bagi saya anugerah. Bunyi loceng, tamat. Bukan tamat untuk hari ni, tamat kitab ni. Main-main. Memang boleh letak sebagai penceramah nombor 1. Itu pun coba kan tuan. Kan? 10 kan? 10 tahun. Yalah, daripada muda sampai pension. Tamat kitab ni. Baik, nanti kita akan sambung jilid yang kedua. Jilid yang kedua akan menceritakan tentang peperangan besar. Kita tengok Islam ni agama perang. Yang tu dia nak cerita. Islam ni agama berperang. Yang tu nanti kita akan tengok. Sebenarnya kenapa perang? Perang bukan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sampai kepada peringkat kena perang, wajib perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu perang. Allah sebut dalam Al-Quran. InsyaAllah kita sambung mula-mula hadapan dengan jilidnya pesir yang kedua insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.